Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi tentang mengenai hadis kelebihan bersedekah daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attaqu nara walau basyiqatin tamrah." Mafhum. Jagalah diri kalian daripada api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga dengan pembacaan hadis sebentar tadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapatlah sudi menghulurkan sedikit sumbangan bagi memudahkan urusan perjalanan program kami. Dan dengan sumbangan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan akan disalurkan pada golongan anak yatim dan asnaf yang terpilih dalam program Jelajah Bakti Siswa Madani Perdana. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.